Dah. Allah. Batu Cave, kampung Batu Muda. Ya. Kat JKR Kat Taman Batu Muda. Taman Batu Muda. Alhamdulillah. Kilang Kenju. Okey. Alhamdulillah. Ya, Nama tuan, nama tuan. Nama. Puan. Din. Nak Din. Alhamdulillah. Assalamualaikum tuan-tuan ni. Pasien yang ketiga ni. Macam mana cerita ni? Mungkin dia apa? Cik accident, lepas tu dah duduk rumah 2 bulan. Masa accident tu boleh jalan? Tak jalan. Ha? Accident. Masa lepas accident tu, dah boleh jalan lah? Lagi. Oh. Ini dalam Kan kaki je kan? operation. Yelah, operasi sama. Patah. Tak, manual je. Kan? Jadi tak boleh jalan ni? Tak boleh lagi. Berdiri boleh? Tak boleh. Ini sebelah kaki lah. Sebelah kaki lah. Dia tak boleh pijak. Sebab? Belum baik kan kata. Berapa lama dah? 2 bulan. Awak sendiri tak berani pijak? Tak berani pijak? Cuba pijak? Tapi tak bagi ni kan. Tulang dia tu tak apa. Doktor tu bukan badan awak. Betul. Badan awak lah. Betul. Doktor tu duduk buat tempat kerja dia. Dia boleh tahu ke orang tu dia sembuh elok, sembuh lambat kan? Dia sekarang ni dia seminggu ni dia apa? Ada sampai aku. Ada buat kopi ke? Cek. Ada. Kita rawat nombor-nombor tu balik. Aduh. Nombor 2 semalam mana orang dia bawa balik nombor ni. Pulang balik. Dah bagi nombor, bawa balik nombor pula. Aduh. Nombor dia ambil orang lain. Tak boleh saya tak nombor 2 tak ada lah. Gaduh orang kat luar tu. Jalan je lah bang. Tuyak kasih. Tak berani apa? Tak berani kau. Dia orang belum baik ni. Kulit tu kat mana? Kulit tu mana? Sebab darah kat sini ni tebal ni, darah ni tak pakai. Darah tak pakai tau. Sebab kau tak pakai orang kaki ni, jadi darah yang pergi ke sini ni duduk pakai kat sini banyak kan? Asal dah begitu. Dia hilang. Faham tak? Kau ini. Nah, kau tak pakai sini, darah ni pergi sini. Tapi yang kata tengok. Dia kata kenapa boleh salah. Salawat. Abang tu sini. Jangan. Ha? Jangan takut. Jangan tengok tu. Tapi saya jual tak sudah tahu. Tengok nak dia. Kawan, supaya orangnya Kalau apa-apa dah bunyi dah. Hilang almo. Hilang tu kan? Hilang. itu kan, ada cakap ada. Tak hilang. Sebenarnya dia orang ada tempat lain. Awak ni. Tempat lain. Benar. Benar. Ini terus. Enak. Ha? Ada dah. Ada lagi. Enak, ada belah. Bagi hantar, bagi otak hantar balik. Dia Signal kan? bagi hantar balik. Sebab ada yang sebelum dapat tapi tak dapat. Dia hantar balik tu. Kita pun sihat lah ni. Alhamdulillah. Sebab dia kat rumah seorang-seorang lah. Jadi saya tinggal dia. Mak dia pun meninggal. Ni orang tu. Jadi dia seorang-seorang. Dia juga bercerai kan. Jadi saya nak tolong bawa hospital ke apa saya lah. Tak lama ni. Awak amin. Dalam 3 bulan kau dah boleh. Jadi saya dia seorang-seorang tu lah. Alhamdulillah. Boleh pulang. Sorry. Pasti dia sikit. Ha? Sikit tu. Ni ya. Sikit. Sebenarnya sikit lah. Tak sikit lagi dah. Sikit tu. Betul sikit dia. Tak lagi dah. Itu yang last sikit dia. Cuba. Dah bulan kan? 2 bulan. Dia dah 2 bulan. Bulan. Saya pakai air setahun. Tapi tak banyak. Alhamdulillah. Saya pakai air 6 bulan. Apa sangkut sini? Ya, sangkut dia. Ayah ni bau sudah lah. Oh. Tak dah. Aku tarik bau kamu. Tarik bau. Kamu tarik bau. Sakit kawan. Kurang Aku dah sikit bau lah ya. sakit kalau nak baik tak tahu. Kita nak baik ya.
tak sakit tu patutnya. Dia saraf rasa tu sampai. Yang diam-diam kat sini tu, itu dah sampai tu kita tengok sekarang ada. Tak. Ni terus. Oh, ayo. Ya, apa pun. Kaki pun tak mungkin sampai belakang. Naik turun. Nanti jual. Tak lah. Tengan kan? Tengan semua. Hilang masalah tu. Saya tanya dia. Betul. Hilang masalah tu. Beban semua tu dah hilang. Dah kena reset pun tak? So handphone kita reset. Betul? Heran semua buat Ini awak nak ada yang mustahil. InsyaAllah. tapi apa tak pakai tongkat? Tak, dia bukan tak pakai, dia tangkap bawah usuk. Oh. Itu salah. Ya, sebab tak pernah pun begitu. Dia Benda sangkut. Dia ada bila hilang hilang kan? Lepas tarik kepala tu, InsyaAllah. Setan brengsek, kepret. Hilang semua. Hilang dia terharu dia nampak. Alhamdulillah. Terharu adik ni, nampak? Terharu dia. Saya faham katanya. Tak boleh diambil dengan tangan, tak boleh. Allah yang letakkan tu atas izin tu, walau sejatuh pun yang berkehendak di izin. Dan dengan izin tu juga kita buka. Bang, bangun bang, jalan bang. Jalan. Selasa ni appointment. Memang lah. Pasal Selasa appointment ni, kalau Selasa depan dah jalan dah ni kan. Allah. Sedap tak? Ha? Tidak ada. Saya isi ni rumah Sebab dia kaki tak mungkin sampai bahu. Tak. Kalau L5, L3 dia boleh pergi sampai sini. Ini tak ada, paling pun sampai perut je. Tapi kalau pinggang kau, ia sampai lutut. Itu dia bawah. L5 ni dia bawah. Kalau dia tak bandar. Dia tidur sakit. Kau jangan ingat limpang tu je. Nenas nangka, durian pisang, telur masin, terumpuk tongkol. Kau bukan nenas, kau makan pisang. Betul tak? Belum yang dia masa dia apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kan? Mana boleh kau tanam pokok abang ambil buah dia. Mestilah kau tanam. begini betul. Faham? Mahal tu. Itu balik. Ingat tuan. Abang tu. Biar menjadi wasilah kau. Bangun. Banyak-banyak. Ini kita. Boleh bangun. Boleh bangun. Biar tak balik. Lepas berjumpa semua. Dia bilang ke belakang tu dia kata. Tak ada. Ya, abang tolong bantu. Duduk dah. Pulang boleh lupa. Kita boleh angkat tak? Ijazahkan minyak sikit kan. Minyak ni nama dia Asfar Selanjir. Jadi itu ijazah sanad dulu abang tu. Kalau tulang tu patah gini, InsyaAllah ni orang dari semua benda. Itu kata itu orang lah. Turun-turun ada wali-wali. Mudah-mudahan dia wasilah ya. Sekian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خالق الأحباب لا يجد ما خاف ولا يقضى فعمل خالق لا يا عين صاد حاميم عين سين قاف وأهل بالهاد القيوم وقد قام الحمل عدوم ورسول ونعم الوكيل مولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلم دام عليه ربه بذنب فلا يخاف عقباه فلم دام عليه ربه بذنب فلا يخاف عقباه فلم دام عليه ربه بذنب فلا يخاف عقباه وعنه لا يموت شيء إلا بإذن الله وعنه لا يموت شيء إلا بإذن الله
وعنه لا يموت شيء إلا بإذنه يا خدمة شيخ العالم والمحافظية شيخ لمن خارج إليه يا خدمة شيخ العالم والمحافظية شيخ لمن خارج إليه يا خدمة شيخ العالم والمحافظية شيخ لمن خارج إليه ملك الملك هادي والنبال المرجين لا حول ولا قوة إلا بالله وأسأل أن يكون بكل مكان وذلك على مسلم من بعد بشرة ولا يهرب من كما يمين لا حول ولا قوة إلا بالله jadi baru 2 bulan. Jadi dia punya tulang rusuk kanker, ada angin untuk lepas tarik kepala hilang semua. Hilang semua. Seperti angin yang super basah. Lagi sikit. Wow. Dah. Baik. Jalan sikit. Lagi jalan sikit. Jalan sikit. 2 hari bulan dia ada appointment. Baru 2 bulan. Tak tahu Dia seorang-seorang kat rumah tak? Ada yang dia tengokkan ni. Saya kira dia. Mak dia baru meninggal. Allah. Meninggal kenapa? Dia baru cerai. Itu kan? Mak dia Ada banyak kan? nanti dah baik dulu COVID dah. Lepas tu juga sakit lagi. Demik tu lah. Tak ada 2 kan? Ada 2. Dah mahal dia kan? Allah. Dia terus keluar kan? Terus keluar. Tak jangan lagi lapar abang. So, itu dia. Saya tak tahu. Kamu nak ada.